Inilah dia tempat yang viral setiap kali musim durian dekat Johor. Korang bagi tahu saya dekat mana yang ada yang lebih murah daripada saya jual. Dah lah siap ada waranti lagi. Betul ke durian abang ni paling murah dalam Johor? So korang tengok harga Musang King RM29, D2 RM25, Blackthorn RM45, IOI RM25 ada, RM32 ada. Buah-buah kat sini ada waranti. Yang mana rosak korang ambil gambar je. Bakul ni buah apa bang? Ini buah kampung 50 sebakul. Kalau nak kampung campur kahwin sebakul 70. Bakul ada, kilo pun ada. Ini kita punya hot item, baby Musang King lambat habis. Satu bakul 150 ada, yang 100 pun ada, baby Musang King. Yang ini Blackthorn RM45. Tengok sikit sini. Blackthorn. Lokasi diorang ni dia betul-betul berhadapan atau dekat dengan Pasar Awam Taman Dahlia Tampoi. Ataupun korang boleh wheel je Gobok Budak Johor. Untuk apa-apa info korang boleh follow diorang dekat Gobok Budak Johor.